Anda semua pernah dengar tak vitamin matahari, sun vitamin? Mungkin dah tahu kot. Vitamin D3 amat mustahak. In fact, is the number one vitamin. Sebenarnya dia bukan vitamin, dia sebenarnya hormon, tahu tak? Sebab dalam body kita, kalau you tengok kajian mana pun, dia kata minimum 500 action. Maksudnya 500 punya enzymatic, orang panggil proses. Enzymatic ni maksudnya kalau nak buat vitamin tu, kalau nak buat lemak, kalau nak buat tulang, nak buat bagi otak boleh fikir lebih, semua memerlukan vitamin D3. Dan kenapa ada K2 pula? Tanpa K2, D3 saja dia tak berapa cun. Maksudnya dia akan kadang-kadang bila dia tarik kalsium nanti berlebih-lebih pula, bahayakan buah pinggang semua kan. Jadi semua Tuhan dah jadikan. Orang sains dah confirm D3 partner dengan K2 tu dipanggil D3K2+. Jadi fungsinya daripada ujung rambut sampai ujung kaki lah, ni real. Atas daripada semua vitamin dan mineral lain, dan kita dah tukar nama pun daripada Santera. Kalau orang pening kepala apa Santera ni, kita buat bagi permudah, nama baru ialah D3K2+. DND ya, jangan kena scam pula. Tapi barangan ataupun bahannya exactly the same. Quality tetap sama, producer semua sama. Okay? Supaya memudahkan you tak fikir banyak-banyak. Boleh?